Okey, baik geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, hari ini 6 bulan 1 First tahun 2026 aku turun merakit satu tempat Tanjung Langsat lah. Ya. Okey, aku berada di rakit C ya. Rakit RZC. Alright. Jadi hari ni aku mancing siang lah. Lewat sikit aku sampai hari ni. Pukul 10 lebih baru aku sempat naik rakit lah. Okey, apa aku review dulu rakit ni. Selepas dia naik tarah rakit RZC, wajah rakit ini berubah sepenuhnya. Struktur rakit diperkukuh dengan bahan yang lebih kukuh dan selamat. Lantai baru dipasang dan dikemas tidak lagi berlubang atau berbahaya, sekaligus memberi rasa yakin untuk bergerak sama ada siang ataupun malam. Kemudian asal turut ditambah baik seperti tandas, bilik tidur dan juga tempat memasak. Selain itu juga aspek kebersihan dan keselesaan turut diberi perhatian. Rakit kelihatan lebih kemas, tidak serabut dan lebih mesra pengguna. Secara keseluruhan, rakit yang telah dinetarah ini bukan sahaja lebih cantik dipandang, malah jauh lebih selesa dan selamat. Ia sesuai untuk kaki pancing, keluarga maupun rakan-rakan yang ingin menikmati pengalaman memancing dan berehat dengan suasana yang tenang dan terurus. Okey geng. Alright. Angin kuat. Sekarang ni belah sana hujan. Kau tengok sana hujan. Oh, kuat betul lagi. Air berkocok-kocok Memang kadang angin agak kuat lah. Bergoyang rumah rakit ni. Tapi tak apa, rumah rakit ni kukuh ni. Kuat Okey, belum ada sebarang strike lagi buat sementara ni dah. Setengah jam tadi. Okey, kita tunggu Oh, strike duri geng. Dapat strike duri. Okay, first lesson. Duri, besar bit duri. First kita strike geng. Adalah manis-manis.
Okey geng, sekarang pukul 1.30 ya. Yang keadaan arus yang agak laju ya. Sekarang arus turun semula dah pergi ke Sungai ya. Memang agak laju lah. Jadi strike Bawang Seko ikan duri. Bawang Seko. Belum ada lagi sebarang manis-manis yang padu lah. Okey. Apa-apa kita orang nak makan dulu lah. Makan dulu lah. Try polo geng. Tengok apa ada. Tak ada. Nak try tunggu. Okey. Sekarang pukul 3 suku. Arus semakin laju geng. Kita orang terpaksa tukar batu lah. Batu saiz 8. Tengok. Dia punya arus dia laju geng. Arus surut. Jangka sampai pukul 6 arus surut dia. Dia surut habis lah ni. Lepas tu dia akan pasang semula lah. Sementara ni masih lagi 2 ekor duri sahaja. Okey. Ini dia katakan. Sekarang jam pukul 5 petang. Kita buat kopi dulu lagi. Apa yang ada kat dapur ni. Apa yang ada kat dapur ni kita buat lagi. Ada minum air panas. Minum petang geng. Minum petang geng. Okey, mantap geng.
Tak ada. Nak try tunggu. Tok. Baru nak ada geng, baru nak ada geng. Duri ni geng. Pukul 5.30 geng. Baru ada ketuk. Ho. Ho. Ho lama. Pernah kopek geng. Hujan renyai-renyai ni. Ho. Besar duri geng. Hujan. Oh. Dah macam fresh sembilan. Oh, tengok duri dia besar geng. Wah, dia. Ada ketukan geng. Tak. Tak relax geng, nampak? Ketukan tak relax. Tak relax geng. Tak relax geng. Aduh, dia lagi. Dia lagi geng. Duri. Okey, sekarang pukul 6.50. Hampir dekat pukul 7 lah. Oleh kerana JT sana dah surut habis, ya. Tadi owner beritahu dia tak boleh ambil pukul 7. Dia kata surut drag lah sampai malam. Anggaran dah pukul 10. Jadi korang fikir-fikir, korang setujulah. Sebab daripada tengah hari tadi nak tunggu sampai ke petang, memang tak dapat apalah sebab arus dah sangat laju. Ni lepas arus ni slow ni, sebelum tukar pasang ni, ada juga kena. Okey, jadi kita akan sambung lagi lah. Mungkin sampai malam sikit lah. Sementara ada cahaya lagi ni, kita cuba lagi lah. Geng. Ada ikan geng. Oh. Besar geng, besar. Korang teka ikan apa sebelum korang angkat ni? Besar babe. Teka. Teka ikan apa? Korang tak nak angkat? Korang nak tengok komen dalam ni, teka ikan apa? Teka dulu. Teka. Aduh, kenapa semua jawab betul? Aduh. Semua jawab betul. Semua betul. Korang ni macam tahu je ikan apa. Tak lekat baru. Tak lekat.
Okey lah geng. Nampaknya sampai di sini sajalah. Hujan tak berhenti. Tadi hari surut, kita tak boleh balik awal. Jadi kita orang nak tunggu sampai air naik. Jadi kita akan datang ambil lah. Ya. Okey, apa-apa rakit RZ ni memang sangat selesa sebenarnya. Cuma belum rezeki lagi lah untuk strike ikan-ikan sisik. Ya. Cuma dapat ikan duri je. Ada ikan duri. Inilah ikan duri. Inilah ikan duri glamour seekor. Itu je lah hasil yang kita orang dapat kumpulkan sepanjang hari ni sampai ke malam. Okey, sehingga kita jumpa lagi pada video akan datang. Ya, jangan lupa subscribe aku punya channel. Alright.